Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Kali ni aku nak tunjuk barang baiknya. Jom kita unboxing dulu. Baru sampai panas lagi. Nampak? Inilah barang je. Gergaji bateri ataupun cordless jenama ValueMax. Okey, jom kita unboxing dulu. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Ada beberapa kotak dan juga adalah iklankan produk lain, dan ini adalah manual book. Inilah dia gergaji ValueMax. Ini tempat kepala depan dia. Tak apa, kita tengok apa lagi kat dalam. Gergaji yang disediakan ada 4 bilah. Okey, kotak pertama, ni kepala charger. Jenis yang biasa dekat rumah kita, jenis 3 pin. Dan soket pengecas pula jenis yang macam ni. Kotak seterusnya, bateri. Ni bateri jenis 20 volt. Nak cek bateri, just tekan je kat bawah ni. Ada dapat 2 bateri. Dua-dua 1 bar je tinggal. Kena cas dululah. Ini port cas dia. Ni lubang yang kita cucuk nanti. Keempat-empat bilah gergaji yang disediakan mempunyai fungsi yang tersendiri. Ada bilah digunakan untuk potong dahan pokok. Ada yang untuk potong kayu dan ada juga untuk potong besi. Suka betul aku dengan gergaji pelbagai guna macam ni. Sekarang adalah masa untuk kita pasang satu persatu. Masuk bateri. Okey, inilah rupa. Nak cabut, kau kena tekan dan tarik keluar. Nak masuk, just klik sampailah dia berbunyi. Nak tekan ni, kau tak boleh tekan terus je tau. Kau kena tekan atas safety button, barulah boleh tekan. Baru dia bergerak. Benda safety macam ni sebenarnya sangat-sangat membantu. Jom kita masuk dia punya bilah gergaji. Nak masuk, kau kena pulas sikit dan tekan. Dah ketat. Dan nak buka, sama juga, kau kena pulas dan tanggalkan. Senang mudah. Sebenarnya kau boleh terbalikkan kalau katalah kau nak potong berlainan arah. Setakat ni memang terbaik. Lupa pula dua-dua bateri ni tinggal 1 bar. So, kita cas dululah sebelum kita guna. Kita cas macam biasa dekat plug 3 pin dalam rumah kita. A few moments later. Bateri dah penuh. Aku pilih mata gergaji jenis potong dahan untuk kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, kamera pula terbalik. Korang layan je lah macam mana mudahnya aku potong dahan pokok kelapa ni. Tiba-tiba aku jadi terlalu rajin pula. Luar biasa rajin aku pada kali ni. Kau tengok muka punya happy? Terbaik. Next, aku potong pula batang pokok yang lebih keras. Dia tak semudah macam dahan pokok kelapa tadi. Settle. Mantap. Dan kali ni aku nak test mata potong besi. Macam biasa, kita pulas sikit dan masukkan. Terbaik. Dan yang terakhir, aku gunakan mata besi ni juga. Tapi kali ni aku nak try potong pipe PVC warna kelabu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengetahuan umum, katakan korang nak potong pipe yang bulat macam ni, korang kena rapatkan tapak yang warna hitam tu ke permukaan pipe supaya tidak bergerak. Senang babe. Kalau kau tengok, aku potong pipe kelas 7 25mm yang lebih tebal. Okay guys, jumpa lagi pada post yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.